What's up guys, Roketeer Selangor dalam channel yang Gear. Hari ni kita dekat dalam Lita tertutup SYM, Lita R&D diorang. And hari ni aku akan test satu motor yang special, yang korang tak tahu lagi. Ni motor baru daripada SYM. Motor apakah tu? TTL BT. Benda first kali yang buat aku wownya adalah dia punya lampu depan dia. Ni adalah first Chinese bike yang ada projector light. Maksudnya bila corner tu, lampu tu dia akan turn on suluh tempat yang kita nak corner tu. So lebih nampak lah. Bike ni sangat baru lagi. Dekat Taiwan pun dia tak launching lagi. Orang dia sendiri pun tak launching lagi. And of course, kalau aku tanya Enforce, diorang lagi lah tak tahu bila. Tapi diorang rasa macam kemungkinan besar bike ni akan masuk jugalah dekat Malaysia. Apa yang aku suka pasal bike ni adalah dia punya attention to detail tu. Daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda dekat atas bike ni, dia dah fikir siap dah. Contohnya macam dekat mounting dekat box belakang ni, dia dah siap-siap buat lubang untuk wayar kamera keluar dekat sini. Sini pun dia ada dia punya subframe dia. Dia tinggalkan untuk kita mount kamera dekat depan. Ada slot kat sini. Ni untuk dia design ni untuk letak telefon. Dan siap ada charger dekat atas ni. Interesting bila buka benda ni ada tempat letak cap ni. Jadi tak perlu letak kat sini kotor-kotor, tak ada. Dia punya detail dia bagus. Dia punya ada logo kat sini. Rupa-rupanya dia ada feature NFC dekat kunci dia. In case kunci ni habis bateri, korang tap dekat sini. Dia akan pairing. Dia punya mounting dia ke slide masuk je, lepas tu lock kat sini. Alright, kita test dengan ada side box pula. Side box dia pun aku dah check dah. Dia bukan side box yang main-main punya lah. Dia ada seal yang bagus untuk waterproofing. Dia ada locking mechanism Bila angkat ni, kita tinggal, dia sampai takut tu, dia stop. And dia hang macam tu. Even sama dengan ni pun dia ada locking mechanism. Dia tak boleh handbrake tau kat sini. Tapi dia ada satu feature, punya kickstand ni, bila diturunkan, dia lock terus rear brake. Jadinya bila korang park uphill tu, dia tak roll down. Ni satu feature yang sangat attentive to detail. Harga dia aku tak tahulah, sebab SYM sendiri pun dia tak tahu lagi harga nak letak berapa. And of course dia lagi tinggi daripada TL508 yang baru launch hari tu. Tapi bike ni sangat interesting. Aku suka. And aku wish bike ni masuk Malaysia lah. Korang bagi tahu dekat SYM, korang bagi tahu dekat Enforce, cepat-cepat bawa masuk bike ni. Cuba tag dia orang dekat komen ni.